Seterusnya adalah berkaitan dengan alam sekitar. Timbalan Menteri tak ada pula. Saya nak rakamkan sebenarnya ucapan terima kasih kepada Datuk Hajak Aiman Atirah ni. Tadi dia ada ni, dah tak ada dah. Sebab hadir ke Tenggara tunaikan janji pada 13 Januari 2026 tengok pusat pelupusan sampah di Tenggara yang memang menjadi wishlist lah kepada orang Tenggara, dan telah melakukan beberapa makluman pembaikan. Mudah-mudahan benar boleh ditutup pada Disember tahun depan. Sebab mula-mula dijanjikan Disember tahun ini, tapi sebab melakukan beberapa penyesuaian, Disember tahun depan. Jadi saya rakamkanlah terima kasih kepada Datuk Hajak Aiman Atirah, KPKT lah secara keseluruhannya kerana menunaikan janji. Jadi untuk sampah haram ni di kawasan Tenggara berkaitan dengan alam sekitar ni, Tenggara sokong penuh segala komitmen kerajaan tangani isu pencemaran alam sekitar, khususnya akibat pembuangan sampah haram dan sisa industri. Namun sokongan ini bukan cek kosong. Rakyat menuntut hasil yang nyata, bukan sekadar kenyataan dasar dan operasi bermusim. Masalah pencemaran masih berulang di lokasi yang sama dan mungkin libatkan pelaku yang sama. Contohnya baru-baru ini di Tenggara, Hulu Sungai Johor ni membekalkan 60% penggunaan air di Johor Bahru, termasuk kawasan Tuan Yang di-Pertua tu. Asal air tu daripada Tenggara tu. Jadi 31 Oktober 2025 ban pecah pasal industri proses pasir. Berlakulah pencemaran, 2 hari tak ada air Johor Bahru. Ikan-ikan pemati, meranalah rakyat saya kat sana, nelayan-nelayan dagat. Kemudian baru-baru ni 25 Januari berlaku lagi ban pecah daripada kilang sawit pula. Jadi berlaku juga pencemaran yang memberikan kesedihan kepada rakyat dan sungai tercemar. Jadi tingkah laku industri ini perlulah dibimbing oleh NRES supaya NRES boleh memberi garis panduan. Kalau tidak, sebagaimana perjumpaan semalam saya sebut, NRES ni hanyalah firefighter je lah. Ada masalah baru datang. Sepatutnya NRES lah yang memberi garis panduan kepada industri-industri yang memuncakan pencemaran.